sejak 3 tahun ni, kita NGO Melayu melihat keadaan yang lebih parah lah. Isu-isu Melayu dan Islam. Kalau kita lihat isu-isu bila saja mereka naik berkuasa, kepentingan Melayu diusik dulu. Kepentingan Islam juga diusik dulu. Seolah-olah mereka berdendam dalam isu ni. Jadi, lepas tu meleret dengan banyak isu, sehingga kan kita rasa kita perlu adakan satu perhimpunan besar untuk memberitahu kerajaan yang ada sekarang, supaya kami orang Melayu, majoritinya, ada pihak yang kata, siapa kamu nak mewakili semua Melayu? Tak, memang tak semua Melayu. Ada setengah Melayu tu memang tak ada fikir lagi masa depan Melayu. Ada Melayu yang liberal, ada Melayu tak kisah. Ini majoriti Melayu. Majoriti Melayu, kalau kita lihat dari segi pilihan raya yang lepas, kita boleh lihat majoriti Melayu tu ke mana. Kenapa majoriti Melayu tidak menyokong kerajaan yang ada sekarang? So, sebab itulah kita tak sebut semua Melayu. Perhimpunan ini adalah kerana majoriti orang Melayu sangat-sangat rasa keadaan sekarang makin teruk, hak kepentingan Melayu diusik, hak agama juga tidak dipedulikan, dan masa depan kita lihat agak lebih mencabar jika kerajaan ini berterusan begini. Itu sebab kami bersetuju untuk adakan satu perhimpunan besar. Ini pun dikatakan ramai di kalangan kami juga bukan besar. Ini peringkat awal. Tapi peringkat awal ni pun kira dah besar lah untuk 3 tahun yang ada kerajaan baru ni. Itu matlamat kita. Untuk bagi tahu yang kita serius sangat kecewa dengan cara pemerintahan kerajaan yang ada sekarang ni.